Halo, selamat malam. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230 atau 0126622166. Malam ni saya mau cabar ini tiga Melayu celup ni, yang sudah sejak beberapa bulan ni telah mengganggu ketenteraman orang bukan Islam, terutamanya orang India yang beragama Hindu, dengan banyak kenyataan-kenyataan, tuduhan-tuduhan liar terhadap kuil-kuil, tokong-tokong, secara umum rumah ibadat bukan Islam. Malam ni saya cabar you tiga orang, Zamri Vinod, Ridwan T, Firdaus Wong. Kalau lu tiga orang anak jantan, terima cabaran saya. Kita boleh ada satu debat dekat Sina ke, Malaysia Gazette ke, Astro Awani pun boleh. Kita debat, tajuk dia siapa ceroboh tanah siapa. Kalau lu orang betul-betul anak jantan, tiga orang you, terima saya punya cabaran. Saya sudah WhatsApp pada Ridwan, Ridwan T lah. Saya sudah WhatsApp pada dia pagi tadi, dia tak jawab untuk berdebat. To clear the air lah, once and for all, kita ada tiga kuil lah. Kita cerita pasal tiga kuil dulu lah. Kuil di Dengkil, di Taman Medan, dan juga yang Rawang yang sudah kena roboh tu. Saya mau beritahu semua rakyat Malaysia apa itu kuil haram, siapa ceroboh siapa punya tanah. Saya juga akan bincang beribu tapak masjid dan surau yang masih belum dibina. Saya juga akan bincang dengan diorang atau berdebat dengan diorang tapak-tapak masjid dan surau yang telah disewakan pada orang-orang bukan Islam lah. So ini adalah beberapa perkara yang saya akan bincang lah. Saya upfront cakap dululah, supaya you orang boleh prepare lah. Saya akan gunakan itu akta tanah, akta PBT pun saya akan cerita. Dan saya pun akan bawa masuk jawatan kuasa rumah ibadat bukan Islam, terutamanya Limas lah, Selangor punya. Dan saya akan cerita pasal sejarah kuil, tokong, gereja, gurdwara di Malaysia. Dengan ini tiga manusia yang menunjukkan rakyat Malaysia diorang ni lebih Melayu dan lebih Islam daripada orang Melayu biasalah, yang selalu saya hormati, dan agama Islam yang saya hormati. Tapi pada saya sekarang I tengok macam-macam komen dalam social media. Ada yang kutip duit beli traktor kes untuk pergi roboh orang punya kuil. Ada yang cakap boleh bayar saya RM5,000, saya boleh pergi bom itu kuil. Macam-macam. And then persepsi di kalangan orang-orang Melayu, diorang sudah termakan ini tiga orang punya kelentong lah, isu pencerobohan. So saya akan jelaskan kepada semua rakyat Malaysia, termasuk Melayu, India, Cina, siapa ceroboh, siapa punya tanah, macam mana diorang spin. So terimalah saya punya cabaran, wahai tiga mualaf. Terima saya punya cabaran. Kalau lu orang betul-betul anak jantan.